Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan hendaklah kamu berjihad dengan harta kamu dan dengan diri kamu pada jalan Allah. Kerja kita yang paling besar sekali, dakwah manusia kepada Islam. Para Rasul semua kerja asas menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada Tauhid, menyeru manusia beribadat hanya kepada Allah, menyeru manusia hidup mengikut peraturan Allah melalui wahyu dia. Lepas tu kita umat Nabi Muhammad, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kerja Rasulullah menyeru manusia kepada Allah. Lepas tu Tuhan suruh Nabi Muhammad royak kata, pergi ikut dia atik. Itulah pengikut Nabi Muhammad pun kerja supaya Nabi Muhammad juga hajat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyeru manusia kepada Allah, kepada kebenaran dengan bermacam-macam cara, dengan berlainan bentuk, wasilah dan uslub, supaya kita duduk di mahawisyallah kita ni. Ni di antara wasilah dakwah, namanya berilmu Allah kepada manusia, nak mendidik, membina manusia. Kita ke kampung, ke kampung-kampung, dakwah dah wasilah. Jamu khutbah masjid-masjid berjemaat, menulis buku, menulis risalah, mengajar, ziarah, nasihat, banyak cara dakwah. Maka ayat tadi ia kena bersungguh, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tak lagi dalam main-main. Kerja Islam, kerja dakwah, kerja menyeru manusia kebenaran, nak menegakkan kebenaran di atas muka bumi ni. Tengok Rasulullah kerja lah mana. Rasulullah kerja main-main. Ke haji pergi ke malah ada, pergi buah malah pergi flat, ada sungguh-sungguh Rasulullah, tak ada kerja main-main. Itulah dikatakan jihad. Nak menegak agama Allah kena dengan bersungguh. Bersungguh di sini dalam ayat ini bersungguh dengan harta dan dengan diri. Berarti kita korban harta kita untuk nak menegak agama Allah. Kita nak melaksanakan kerja dakwah dengan harta kita, nak menyeru manusia kepada Islam yang sebenar dengan harta kita. Sebab itulah ikhwah dikasih sekalian, masalah pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, nak menegak agama Allah Subhanahu wa taala, satu kelebihan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah dengar, wa minan nas may yashri nafsahu bitigha amradatillah. Sanggup berkorban harta, diri, masa, semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Kita dah usah nak menyebar Islam kepada manusia, nak mengajak manusia kepada Tauhid, nak mengajak manusia faham Islam yang sebenar, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah secara benar ni, semata-mata kita nak mendapat keredaan Allah, bukan semata-mata nak ramah turut kita. Itu memang kita nak juga, kita mau terima dakwah kita, tapi yang paling mulia, yang tinggi sekali, mendapat keredaan Allah. Kita hidup di dunia, kita mikir nak mendapat keredaan Allah, jaya kita. Ikut kita buat apa?
24 jam, setiap detik, setiap saat, setiap jam adalah semata-mata kita nak menghabiskan masa itu demi mendapat keredaan Allah. Tidur pun nak mendapat keredaan Allah, berjalan pun nak mendapat keredaan Allah, makan, minum, ngajar, mengaji semua dimikir situ. Dan jangan lupa kena dengan sungguh. Jangan lupa dengan sungguh. Bukan tadi kawan pun masuk pakat saya juga kan demo gitu. Kadang-kadang tak ada pergi, kadang-kadang gaduh pergi sikit. Itu bukan betul Islam kita balas tu. Dia kena dengan sungguh. Dengan diri, korban diri. Korban diri ni jangan sanggup letih, sanggup susah. Kalulah dia menggoda, misalnya kalau dia mau pukul goda, sanggup, tak apa. Pentingnya Islam tertegak. Dia mau nak maki, tak apa. Dia mau nak hina, nak cicit, nak melekeh, tak apa. Dia nak fitnah cuma kita, tak apa. Kita sanggup korban diri kita kerana kita nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kalau kita tak faham hakikat yang sebenar dan kata bersungguh dengan harta dan dengan diri untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, memang kita kerja bahasa lemah. Kita lemah. Oh payah kerja, susah kerja, halangan banyak. Tengok yang mutu seni dek. Orang baik belakang dia, orang kasih belakang dia sekali semua gitu. Tak ada sabuk gapo. Kita bukan dak balas tundak kan. Mencari rasul sore. Dekat ramai-ramai rasul, cari sore rasul yang tidak ditentang oleh manusia. Ada. Kalau betul-betul orang yang nak menegak kebenaran lillah, nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, ia kena bersedia. Dalam ilmu dakwah ayat kita kena bersedia menerima apa saja benda tak molek nak kena. Tak boleh jadi. Islam yang sebenar nak berjalan dengan lancar, dengan betul, tak ada pelagong apa, tak boleh jadi. Kerana apa? Karena di atas permukaan bumi yang ini dipenuh dengan jahiliyah. Jahiliyah pahaman. Jahiliyah praktikal amalan. Jahiliyah akhlak. Jahiliyah sistem kemasyarakatan. Jahiliyah sistem politik ekonomi. Sistem hidup jahiliyah sangat-sangat kuat di hari di atas permukaan bumi yang ini. Maka dakwah Islam yang sebenar nak mengajak, nak menegak kebenaran dan nak membasmikan, menghapuskan segala bentuk jahiliyah. Ashabul jahiliyah, ashabul batil, dia tak ada dia bangkit menentang al-haq. Kerana itu merupakan satu apa yang kita terjejas kedudukan mereka. Sebab tu dalam ilmu dakwah saja kita kena perang, bersedia ikut nak jadi gapo tak kita. Pentingnya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita bersungguh. Sungguh wajah hidup. Bersungguh bukan dengan main tak boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.